Tak jawab juga lagi ni, Mi. Dah berapa lama tak jawab? Sejak dari hospital tu lah. Mesej dia ada reply. Dia cakap dia nak putus juga. Dah tak nak bincang dah. Fix hingga kawan dia punya butik tadi tu, yang dia selalu lipat tu pun dia tak ada. Buat pula pendirian si Maira tu kali ni. Macam tak logik. Selalunya dia yang beria-ya. Cakap berjanji dengan Mami nak buat apa saja. Asalkan Budin tu benci dia, nak cerai dengan dia. Hei, sakit pula hati Mami dengar. Sakit hati Mami je Mami fikir. Sakit hati Fik. Mami dah bagi tahu kan Fik hari tu. Bagi dia masa, bagi dia ruang. Kakak dia kan tengah sakit. Bagilah Lily tu sihat dulu. Lepas tu pujuklah dia. Habis tu, kalau Budin tu masih tak nak lepaskan ni macam mana? Maira tu sekejap ajalah kenang budi si Budin tu yang tolong dia hari tu. Lama-lama dia bencilah orang tu. Cuba relax, yakin pada diri sendiri. Nak yakin apanya, Mi? Kalau dia tak nak cakap dengan Fik, jumpa Fik pun dia tak nak. Fik, matang sikit boleh tak? Tunggu sampai family dia stable. Lepas tu pujuklah Maira balik. Okey? Suka!